Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari apa? Saya lupa. Tapi hari berpuasa lah. Okey, hari ni saya nak ambil 2 biji kereta. Satu lagi kawan saya entah mana hilang dah. Satu lagi saya nak ambil Saga. Kawan saya bawa S70. Tak tahulah video ni masuk dekat video yang mana. Tapi tengoklah, mungkin saya akan split kot video ni. Sekarang macam biasalah, masing-masing tengah nak mencari kereta. Kereta laju semua kereta akan dapat before raya. Customer-customer saya semua dapat sebelum raya. Saya beri kat sini. Blocking tak? Blocking. Sekejap okey lah, kita letak dulu barang-barang. Bismillahirrahmanirrahim. Start engine dulu. Menunjukkan kereta masih hidup. Ni leather seat leather seat dah tak sempat dah. Mungkin korang tengok video ni. Kalau sempat, rezeki korang lah. April untuk bulan ni. Okay, leather seat depan belakang tau. Saga premium dengan Saga standard. Okay, ini Saga premium customer saya. Macam biasa, free gear saya akan bagi. Tinted siap pasang, dashcam depan belakang, door visor, leather seat dah siap pasang dengan beberapa lagi lah item. Okay, kita jumpa nanti. Tunggu kawan saya seorang lagi tu ambil kereta. Let's go. Okay guys, lupa nak ambil video dekat stesen minyak tadi. Tak apalah, sekarang dah settle Satu kereta Saga saya ambil tadi, dengan satu lagi kereta S70 customer Farhan saya. Ingat nama. Okay, kereta ni nak pasang tinted. Tunggu slot pada hari ni. Kalau ada termasuk kereta belakang tu tak ada apa-apa tinted, nanti saya kena tanyakan semua dia nak buat tak add on tinted. Kalau dia nak buat, saya kena booking slot lah. Kereta Saga ni insya-Allah pada besok saya deliver lah. Esok ataupun malam ni, tengok macam mana keadaan, macam mana masa. Okay, kalau tak paling lewatnya besok. Kereta S70 belakang ni pun sama lah, lebih kurang je. Okay. Jom cek parking. Tak ada parking. Mana kawan saya tadi? Tak ada. Mana dia dapat parking? Aduh, saya nak malas parking jauh ni. Boleh lah, sini pun bedal lah. Okay guys, kita berjumpa korang next part lah, insyaAllah. Okay. Okay guys, kembali lagi kita. Diam. Okay, macam biasa, keretanya dah hantar basuh kawan saya tolong hantarkan basuh. Saya tadi mencari baju raya dengan family, tak sempat lah nak hantar basuh. Aku terkejut aku. Okay, dah pukul berapa dah ni? Tak pakai jam pula. 10.30. Saya janji dengan customer pukul 10 gerak. Tak payah, lewat sikit lah. Okay, deliver dekat je, Shah Alam je. So customer busy, tak dapat datang. Tak apalah, saya boleh hantar. Ini dah basuh. Seat leather pun dah pasang. Gelap tak apa, nanti saya tunjuk. Lepas tu door visor, pasang door visor. Belum pasang lagi. Nanti nak ambil door visor. Dashcam tak boleh pasang sebab ada tinted. Lepas tu nombor plate crystal. Ya Allah. Okay, berbuat tak nampak je saya nak pusing steering ni terlepas. Nombor plate crystal dekat showroom lagi. Jom kita pasang sama-sama. Let's gone. Okay guys, dah settle. Saya buka hood sebab macam ada bunyi sikit tadi, tapi tak ada apa-apa. Okay, settle. Pasang nombor plate crystal. Okay, and then door visor, tinted free. Saya bagi semua. Buat nombor plate? Macam mana buat nombor plate? Kenapa? Buat kat ni. Ni nombor ni aku beli kat kedai aksesori, nombor kristal ni. Apa tu buat kat belakang? Setiap customer buat macam ni? Janganlah, kalau ada customer yang aku deal bagi free gift ni, aku bagi lah. Sekejap sikit. Tapi SG punya terbalik? SG terbalik lah bagi lawa. Betul. Kalau yang nombor
Nombor huruf tu biasa je, aku nampak KSG tu lah. Lama dah kau buat ni? Lama lah. Okay, member tanya nombor plate tu macam mana. Alright guys, so kita deliver dulu. Dekat je, dia dekat area Shah Alam juga. Saya tengok lagi location yang dia bagi. Okay, kita terus jumpa customer punya review. Okay guys, saya salah jalan tadi. Patutnya keluar jalan ni. Saya pergi jalan keluar ke Bukit Jelutong. Aduh, siapa lah. Saya punya info ni masalah GPS tak dapat detect. Kalau buka Waze ke buka Google Map tu memang GPS tak dapat detect kita kat mana. Lepas tu dia pusing. Tu yang problem dia tu. Saya kena ajak kawan saya. Kawan saya lead. Tapi masalahnya kita orang terpisah. Saya pun macam buat kepala tahu je ni, ikut jalan sendiri. Tu sekarang ni dah betul lah, saya dah tahu jalan. Kawan saya nanti tunggu kat tepi jalan. Okay lah guys, kita sambung sikit lagi. Silap jalan sikit.